Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna al-fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin. Ij'al majlisana hadza majlisan tardah, majlisan tahuffuhu ar-rahmah wa tanazzalu fihi as-sakinah wa takhshahul malaikah wa tadhakkarna bihi fi man 'indaka ya Allah. Kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi baik dan amal yang engkau terima ya Allah. Bukakanlah ke atas kami pembukaan orang-orang yang arif, rezekikanlah kami segala kefahaman para nabi, hafalan para rasul, ilham para malaikat yang dekat denganmu ya Allah. Jadikanlah majlis ini yang kamu redai ya Allah, dan dilindungi dengan rahmatmu ya Allah. Diturunkan ketenangan, diliputi dengan para malaikat, dan disebutkan kami di sisimu ya Allah ya Rabbal Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita pergi jauh, sama-samalah kita ni i'tikaf di masjid ini. Sahaja aku beriktikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala. Kok ada teringat lupa. Kita terima kedatangan ramai tetamu malam ni. Suka tak mari majlis ilmu. Selain pada malaikat ramai juga mari dah. Alhamdulillah. Tak. Bismillah. Malam ni hidup esok tahu dah mati dah esok. Dia tinggal sayap dia tak ada. Alhamdulillah kita kumpul hari ni. Bukan sebab nak makan kambing golek dak lah. Kita nak teruskan dengan pelajaran perkongsian tentang tahzibus sirah, ringkasan sirah Nabi SAW. Dan kita pun telah berhenti pada minggu lepas tentang fasa permulaan Islam, di mana Imam Nawawi rahimahullah buat 9 fasa, 9 tahun. Dan kita pergi kepada apa dah? Tahun apa? Tahun ketiga dah. 10 tahun, tahun ketiga, iaitu muka surat 2. Muka surat 2 apa lama. Dah masa dia ada. You faham baca sekali baru tu faham. Tapi tak tahu apa nama. Kita isyarah satu-satu dah takhris satu-satu. Tahun ketiga. Pada tahun ini berlaku beberapa ghazwah. Ghazwah tu peperangan lah. Perang ni lagu mana? Berdepan face to face. Aku kata mu kata aku. Dan saraya ataupun sariyah. Saraya ni ke apa? Perang juga. Tapi perang kata permulaan perang. Misi ketenteraan kecil sebelum pergi perang besar. Kalau Nabi tak ikut, Nabi ikut di ghazwah tu saja, perang tu saja. Sebelum perang tu nak jadi perang tu Islam mulia tak mulia ni, dia tak suruh berlaku perang tu. Dia jadikan benda tu saraya. Beza dengan perang, Nabi ada sekali. Saraya ni Nabi tak ada. Ada. Matlamat saraya ni ada. Dia ngita dulu sebelum perang tu berlaku. Umat Islam, Nabi hantar seorang panglima, gita dulu. Dia baca dulu orang kata tentera musuh tu lagu mana. Tu saraya hari Islam perang. Cara hari Islam perang ni. Hak berlaku lah ni Palestin pun lagu tu lah. Ada. Kalau kata Iran serai Israel ni pun, tapi Iran ni pun hambur tak berapa kena juga. Tapi baguslah antara dia hak berbesar hati serai Israel. Tak kena apa sebab dia Syiah. Ada. Kalau benar dia tu kecelakaan ada berat juga Syiah Iran ni. Dia sos dengan Syria dulu. Memang kuat. Tak. Tapi tak apalah, penting ada. Dia kalah dulu Israel lah. Lagu tu lah Iran pun lagu tu juga lah. Dia beri kecaman, ancaman dulu. Mu teruskan juga, mu tak berhenti serai Palestin, aku serai mu. Lagu tu lah beri kesaraya. Matlamatnya untuk beri peringatan kepada musuh, ataupun juga boleh kata nak pergi sabotaj supaya musuh Islam orang kafir ni, ada orang kafir ni surrender awal.
Biasanya dihantar untuk tengok lagu mana musuh berapa orang dengan kita ke tak. Ada masa tu kan lagu mana tak tahu. Ada ia putuk royak berapa orang nak hantar tentera dia. Jadi gitar dulu berapa orang. Ada patu gi gepuk dulu. Gi gepuk dulu. Tapi gepuk bukan gepuk semata-mata. Gi gepuk cara gi sebarkan dulu risalah Islam. Sebelum gi perang ni orang Islam gi atas dulu. Gatar dulu risalah Islam, gisai bagi dakwah dulu ke puak-puak kafir musuh-musuh Islam ni sebelum mai perang. Gisai bagi tentang Islam, royak lagu mana kalau mai perang dah orang Islam ni lagu ni kekuatan dia mu akan kalah biar siap-siap lah dah. Dah sehingga ke ada hak selain dakwah. Ni antara punca kekuatan menanya peperangan Islam. Ya selain dakwah, ada kalah awal. Antaranya tersuhur pada waktu Zaid Harisah ni ada utus hak pertama Nabi atas di Sariyah. Nabi atas Zaid ada jumpa dengan kafilah Quraisy masa perang Badar tu. Ada walaupun dia dah provok dia gepok dah mu mari segar mu takkan selamat dah. Ada jugalah hak tak teruskan tekad nak pergi. Ada serenda dah siap boleh harta ghanimah hawa lagi masa pergi Badar. Dah strategi ni berjaya dalam banyak semua peperangan hak ada bersama dengan Nabi. Musuh Islam pun semakin berkurangnya. Hak sepatut atas 1000 je atas 900 mana 400 lari dah. Lari ataupun kalah ngulu lagi ataupun dia masih Islam ngulu lagi. Dia juga itu dia jadi terbolak-balik lah hati orang tu nak serang. Wah, itulah kepentingan saraya ataupun sariyah. Saraya ni jamak. Jamak maksudnya banyak lah. Ada saraya asal dia mufrad dia saraya. Jadi yang pertama peperangan apa? Ghazwatul Uhud. Perperangan Uhud terjadi pada hari Sabtu 7 Syawal tahun ke-3 Hijrah. Setengah pendapat kata 7 Syawal. Ada ni kali Imam Nawawi dia setuju dengan 7 Syawal lah. Dan pendapat kata juga 15 Syawal. Ada hak kata berlaku pada tahun ke-4 Hijrah, ada kata berlaku pada tahun ke-3. Tapi kita pergi hak 3 lah kita ngaji buku dia lah kita dia. Uhud ni apa perang ni? Dia tercetus apabila hak perang pula pada tu tahun lepas tu perang apa? Tu tahun kedua tu Ghazwatul Badar, perang Badar. Kalah ke menang Islam? Menang. Kafir kalah menang? Kalah. Tercetus bila kalah tu dia nak serang semula orang Islam, ada balas dendam orang Quraisy ke atas orang Islam atas kekalahan Badar tu pada tahun lepas. Tapi kali ni dia merata 3,000 orang tentera. Sementara hanya orang Islam ni lebih kurang 700 orang. Balas dendam atas 3,000. Tak puas hati dengan Badar pokoknya tak. 700 orang tu apa? Apa sikit? 19,000 orang. 300 tu munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Dia kira ayat sekitar tak payah lawan lah 3,000, tak lawan 1,000. Ada mati ngulu lagi. Abdullah Ubay ni gingepeng ayat suruh seranda awal. Maka 300 orang munafik muncul pada peperangan Uhud. Dan itulah munafik pertama berada di Madinah. Makkah tu Makkah lah. Ada munafik awalnya. Ada hak sebelum tu lagi bukan pertama, kedua. Pertama tu mana? Pertama tu di Masjid Kiblatan, hak tu kaki Kiblat itu. Ada hal pahal Yahudi kata tak konsisten Islam, mata sembah Baitul Maqdis, mata sembah Kaabah. Munafik lagi. Ni ramai sekali 300 orang munafik lagi daripada peperangan Uhud. Ada Uhud ni biasa pergi belakang kalau pergi umrah dah. Pergi umrah ni lagi ramai menyakit jemaah bawa pergi Uhud. Dia bawa Uhud ni besar tu lah. Satu kira semaya jenazah ni satu kira tu sebutin dia bawa Uhud besar tu. Ada zaman dengan belakang dah pasal Uhud dah. Kalau pergi umrah kita sama pasal Uhud. Yang mana Nabi SAW buat satu strategi. Ada letak 50 orang pemanah di Jabal Rumah, Jabal pemanah, bukit pemanah untuk pertahanan. Ada sehingga Nabi kata apa? Isbutu makanakum wa la tabrahu. Tetaplah kamu di tempat kamu, jangan bergerak. Nabi arhai ke orang mana.
In ra'aitumuna naqatulu fala tansuruna, jikalah kamu tengok kami ni terbunuh, mu jangan tolong. Duduk situ ya. Nabi sudah dia atau bukit mana tu, kalau mu tengok kami terbunuh jangan mari tolong. Duduk situ ya. Dak. Wa in ra'aitumuna naghnamu fala tusyrikuna, kiranya kalau mu tengok kami ni menang, mu jangan turun juga untuk ambil ghanimah. Ghanimah ni harta apa sahaja. Menang kalah? Menang. Menang jawab berperang Uhud ni, orang kafir kalah, orang Islam menang pada peringkat awal. Ya 3 pusingnya jawab apa perang Uhud ni. 3 round. Dah. Kalau kita gusti perang lama tak gusti. Ada. Di 3 round ni, ada. Mula-mula Islam ni. Maka orang kafir Quraisy balik semula. 3,000 ni berpatah balik. Quraisy siapa tu dipimpin oleh siapa? Berkuda masa tu dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid sejarah dia pergi dia tak kaji kalah. Sebelumlah dia Islam, selepas dia Islam tak kaji kalah. Khalid Al-Walid ni pakar strategi orang Islam lepas dia masuk Islam. Termasuk peperangan Mu'tah, Khalid Al-Walid ambil alih. Ja'far, Abdullah, Zaid kena bunuh, Khalid Al-Walid mari, bolehlah orang kafir berundur. Perang Mu'tah tak? Cerita perang Mu'tah sikit dah. Dia buat kan dah. Khalid Al-Walid ni bila dah Islam ni kau lemah dah. Orang Rum tu kau mai rapat. Dia malam tu dia pasal unggun api. Pasal unggun api. Tak, orang Islam tak ramai dah masa tu, tinggal sikit dah. Banyak dah kalah. Zaid wafat dah, Abdullah Rawahah wafat dah, Ja'far pun wafat dah. Nabi atas Khalid Al-Walid pergi, dia pasal unggun api, pasal banyak. Tak berapa banyak tak tahu, tapi dengan keadaan bilangan sikit tu, orang Rum, tentera Rum, orang ramai tu tengok, bagaimana orang Islam ramai, dah malik gelap tengok cerah. Enggak jauh cerah panjang cerah. Kalau kata skelu besar, kalau kata skelu panjang tu kata ramai Islam, padahal tak ada pun. Dia mari pasal unggun api banyak malam. Orang Rum takut dah. Tengah hari pula dia suruh tentera berkuda ni belah kanan pergi ke kiri, belah kiri ke kanan boleh kali. Dia mau 16 kali, jadikan dah dia berdebu. Orang Rum tengok ramai sungguh malam pasal api banyak dah. Tengah hari ramai tak ramai sampai berdebu besar kita semua. Padahal kuda main. Lah kali Rum pun balik semula. Benar Islam boleh balik semula ke Madinah. Jadi masa ni siapa dia tentera berkuda ni? Khalid Al-Walid lah. Masa tu dia belum lagi Islam. Jadi dia kira dia kalah dah. Tak. Kemudian tengok orang Islam ni duduk bawah kaki bukit, duduk utik ghanimah. Sedangkan Nabi kaya ada, wa in ra'aitumuna naghnamu fala tusyrikuna, kalau mu tengok kami menang, kami ngutik ghanimah, mu jangan turun ikut sekali. Jetak dah atas bukit 50 orang ni. Mana ni? Turun lagi juga dia ambil. Nak tutik sekali ghanimah. Sedangkan ghanimah ni kalau dia kutip bukan masuk bekas halal. Nak kupus tapak baru bagi. Dia tak dengar arahan Nabi. Khalid pun tengok belakang, tak ada orang dah atas bukit. Serai semula kona balik serai. Situlah ada berlakunya kekacauan kedua, round kedua. Ketika tentera Quraisy ni berundur semula, orang pemanah tengok tak ada, maka Khalid Al-Walid mari semula. Situlah barulah syahidnya orang Islam 70 orang. Sebelum tu tak siapa syahid lagi. Benar dah kali kuah Nabi. Lagu mana buat apa Nabi buat? Wakil lah apa? Tak adilah antaranya apa? Saraya, gintik dulu, pergi paksa dulu. Digepok dulu. Disebabkan terdengar dah. Disebabkan terdengar orang Nabi, 3 kali Nabi ayat, kekalah isbitu makanakum, kekalah tempatmu. Kalau tengok kami terbunuh, jangan tolong, duduk situ ya. Atas bukit selamat. Lagu mana selamat atas bukit? Dia duduk atas bukit, kalau guna nak panah, dia boleh panah orang bawah dengan tepat. Orang bawah nak panah atas bukit, agak-agak kalau nak panah tak sampai, ya kau nak kat mana nak panah tu? Kau nak semula nak panah tu. Dia payah nak pergi tetek atas bukit nak tolak kat angin.
Apa dah? Dia serupa dengan juga peperangan ni digunakan oleh tentera Rom banyak. Kalau pergi dekat ada pergi Istanbul kau gimana ke, bila pergi ke Kaisar kau Qala'ah tu dia ada istana Salahuddin ni, dia akan bina atas bukit. Dia bina atas bukit, keliling dia tu dia akan ada lubang besar, cek lubang untuk orang mana daripada dalam. Orang dalam mana orang bawah nampaklah. Tak, bidah daripada bawah atas ke bawah tu nampaklah. Orang bawah nak masuk lubang atas tak nampak, tak kenal dah. Itulah strategi sebenar. Tapi dia buat turun, maka Salahuddin masa tu ambil Khalid Al-Walid ambil tindakan kona semula, maka syahidlah 70 orang sahabat, di mana situlah satunya fake kata kan, Nabi kata tanahlah di tempat mana syahidnya orang tu. Kalau dia pergi mati situlah tempat dia tanah. Mana 70 jasad tu sebenarnya dia di Jabal Uhud tu ya berselerok ke. Tapi pada lebih kurang dari tahun 1900, tak ingatlah, tahun 1900 lah, banjir Madinah, jasad tu ambil semula, ratan apa tulen-tulen tu ambil semula sebab banjir, kerajaan betul tu dia ambil, dia kupus tak setempat. Lah ni kalau lagi dia adalah perkuburan syahadat tu. Tapi ada juga jasad 2-3 jasad masih lagi segar, darah masih mengalir segar lagi. Dia dikatakan siapa dia? Hamzah. Ada. Dan antara hak sedih sekalinya, Hamzah lah saudara Nabi dibunuh. Masa tu dibunuh, dia ambil hati dia oleh Hindun, dimakan oleh Wahsy, belah dada ambil hati makan. Sadih tak? Mus'ab syahid juga. Sebab apa? Dia pertahankan Nabi jatuh, patah darah pipi, patah gigi. Satu riwayat tu gigi Nabi patah, jatuh dalam parit tu. Mus'ab lah bangun lindung Nabi, anak panah jak-jak atas dada. Satu riwayat kata 70 anak panah kena atas Mus'ab. Lindung ke Nabi sebab Nabi jatuh, darah. Nabi sembunyi di satu, bukan sembunyi, berhak sementara belakang di Jabal Uhud tu. Sehingga ni dia panggil, tak ingat nama gapo dah bukit tu. Jaga lagi situ, payah nak masuk. Dan masuk ke round ketiga, bila orang kafir suka dah, Muhammad mati. Muhammad mati, orang Islam pun lemah lah. Nabi mati, ketua kita mati, orang Islam lemah. Rupanya Nabi Tobit, satu riwayat kata Nabi Tobit daripada celah bukit tu, aku masih hidup, akulah Nabi Muhammad utusan Allah. Kaju orang kafir. Apa kaju? Sebab dia ingat hak 70-50 anak panah dia kena Nabi, rupanya kena Mus'ab. Nabi jatuh, Nabi darah. Cuma Nabi selamat lagi. Bila kejut itulah dia berundur semula, kata pelik Nabi ni Muhammad ni kena dah 70-50 anak panah, hidup lagi. Itu kecil lagi. Jadi benar secara teknikalnya, benar lah. Benar. Dan Nabi marah tak kat pemanah dia, waktu tengok dia. Kalau sifat Nabi tak marah. Cuba Nabi doa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah, ampunkanlah kawan-kawanku sebab mereka ni tak tahu. Mereka ni jahil lah lebih kurang. Nabi maafkan. Tapi benar ke tak? Benar, alhamdulillah. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu istahussuhum tawsunahum biiznihi hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum man yuridud dunya minkum man yuridul akhirah. Sungguhnya Allah menepati janji mereka kepada kamu, kamu menewaskan mereka dengan izinnya, hinggalah apabila kamu lemah bersisih urusan, maka serta derhaka setelah Allah perlihatkan kepada kamu suka. Tiba dia ni nak ta'alah pemimpin. Kita pilih dia, kita kena ta'alah. Ta'alah pemimpin dalam perang dan sebagainya. Dan kena tawaduk lah. Jangan duk mikir sangat pasal dunia. So orang jadi kalah tu sebab mikir ke dunia. Orang kutip kambing, orang perang tak buat benda saja. Bawa kambing, bekal makanan. Kita lah ni ganas dah komando-komando kita makanan segera apa semua di belakang bawa kambing, bawa unta, benda-benda gitulah jadi harta rampasan perang. Pada tahun ketiga pula berlaku juga perperangan Badar Sughra yang berlaku pada bulan Zulkaidah. Dan juga pendapat kata berlaku pada tahun keempat, tapi kita pergi berlaku pada tahun ketiga.
Ada Ghazwah Badar Sughra, peperangan Badar kecil. Hal besar bila? Hal besar berlaku tahun kedua tu. Kita kecil orang lepas harap. Berlaku pada bulan puasa. Ini peperangan yang ketiga berlaku pada Badar Sughra ni setelah pergi Uhud. Tak puas hati lagi Quraisy ni. Hak pergi Uhud, dia tak puas hati sebab dia kalah di Badar Kubra tu tahun lepas. Mari pergi Uhud, dia menang dah separuh jalan. Kalau semula tak puas hati pula, lepas tu nak pula pergi sekali lagi Quraisy ni. Itulah berlaku Badar Sughra. Apa nama Badar Sughra? Tepat tu lah nama tempat Badar. Ada pergi Badar. Kemudian Nabi dan para sahabat bersiap sedia menuju ke Badar pada masa yang ditetapkan. Ada Giawa, Islam Giawa. Ada. Tapi orang Quraisy ni dia tak puas hati saja. Atau tu saya kata tak puas hati tak pergi. Nabi dengan sahabat ni pergi tempat Badar, tempat peperangan Badar, takut pergi tu. Tunggu orang Quraisy tak mai pasal dah. Orang saja nak mari, tak mai pasal dah. Ada. Siapnya orang sahabat-sahabat ni siap boleh buka kedai jual situ. Letih sampai training pergi ni. Ada duk berlatih apa semua ni. Tak mari-mari kafir Quraisy ni, tak mari serang, tak ada pun kata orang-orang nak mari daripada Mekah, tak ada. Siap boleh jual, siap boleh nega dak. Letih menunggu. Tak muncul-muncul, maka kembali semulalah orang Islam ke Madinah. Dan inilah ada perang Badar Sughra juga dikenali sebagai peperangan Badar Mau'id ataupun Badar Perjanjian. Tak puas hati nak serang mula, tak mari-mari pasal dah. Ada. Nak ayatnya 2 kali dah pergi pun pada tu orang Islam ni tak tunjuk pun dia takut. Nak juga lawan, tak ada masalah. Ada. Sampai kau Quraisy dia pun ada kiau habis dah. Situlah ada muncul kisah-kisah banyaklah tentang penjanaan ekonomi. Orang Islam pun makin semangat. Ada. Nunggu orang ada. Tak nunggu saja, nunggu belah-belah belatih. Tak mari-mari, siap belatih siap jual, tak mari-mari. Bahasa datang Quraisy. Ada. Kemudian yang ketiga, Ghazwatu Bani Nadir. Sama juga. Ya seleh. Tahun ketiga ke keempat ni seleh. Sebab apa? Sebab ia berlaku pada hujung tahun Zulkaidah, Zulhijjah. Bani Nadir ni siapa yang Bani Nadir ni? Bani Nadir ni suku kaum daripada Yahudi. Yahudi di Mekah di Madinah ni ada tiga kuturnya, 3 kaum. Bani Nadir, Bani Quraizah dengan Bani Qainuqa. 3 Yahudi di Madinah ni. Tak. Yahudi Madinah muncul masa mana? Muncul lama dah. Tak. Daripada kaum-kaum puak hak bersama dengan Nabi Harun lagi. Mari belah Syam lagi. Panjang kisah Yahudi mari ni. Dan Madinah pada masa tu dinamakan sebagai Yathrib. Saat Yahudi ni lah bagi nama Yathrib tu. Bila Yahudi terbit semua kena hambak terbit belaka, 3 suku kaum kena terbit belaka, kena hambak terbit. Maka Nabi pun tak sukalah nama Yathrib tu, sebab Yathrib tu dibawa nama oleh Yahudi. Nabi tukarlah nama kepada Taka. Nama apa? Madinah. Ada. Mari lama dah. Ada. Bapa yang mari Madinah ni Yahudi ni. Lepas pada tak ada Nabi Harun, keturunan dia Yahudi ni yang mari hantar Madinah, yang mari kaji. Sebab dia percaya dalam kitab ayat Nabi terakhir ni akan muncul di Madinah. Dia percaya. Dia percaya kitab tak. Dia percaya ni ayat mari yang Nabi terakhir ni di Madinah. Maka dia pun marilah bergondong-gondong ke Madinah. Jadi ada 3 suku, 3 kaum. Kaum Nadir, kaum Quraizah dengan kaum Qainuqa. Jadi duk tunggu-tunggu Nabi ni sampai hiduplah pok dia pergi ekonomi. Saya dia pergi ekonomi, Yahudi pergi ekonomi di Madinah. Itu cerita aku ya. Dan di Madinah tu, dia Yathrib lah pada masa tu tak. Di Madinah tu ada dah orang Arab asal situ. Kaum apa? Kaum Aus dengan kaum Khazraj. Jadi Aus dengan Khazraj ni dia balas dah dengan Yahudi. Yahudi ni mai pak orang balas dengan orang asal situ.
Aus dengan Khazraj. So pala ni mari Palestin, pala dengan Palestin tak. Nak ngetah apa semua Jadi Aus dengan Khazraj ni diceritakan ni konon sikit dah. Ada gi kepada perjanjian Aqabah yang pertama. Gi buat haji. Ada sebab agama Ibrahim Hanif, gi buat haji, jumpa dengan Nabi di tempat melontar Aqabah tu. Jadi puak Aus dengan Khazraj ni teringat hak Yahudi ayat akan muncul seorang Nabi akhir zaman. Jadi Aus katakan lah, kau Khazraj ni katakan lah, sebelum dapat Yahudi baik kita dapat dulu Nabi ni. Pandai juga. Sebab tu lah ada Aus dan Khazraj ni orang pertama sambut Nabi jadi kaum Ansar. Sambut Nabi, manakah Islam ni dia ikut puak Arab, Aus dan Khazraj, tak dia ikut Yahudi. Tu jadi balas dengan Yahudi tu. Ada awal-awalnya yang mari Madinah, mari Yathrib ni sebab nak jumpa Nabi. Dia tunggu Nabi, kemunculan Nabi akhir zaman. Tapi sebabkan Nabi ni duduk dengan Aus dan Khazraj dah, Yahudi ni pasal dia lawan semula. Okey. Bani Qainuqa adalah kaum pertama hak langgar perjanjian selepas perang Badar. Jadi 3 kaum dah. Bapa jadi perang Nadir ni kita cerita sesa. Qainuqa ni lah kaum Yahudi pertama hak langgar perjanjian selepas Badar. Ada kaum Qainuqa ni lah. Ya kaum ni kan nak ayat kaum ni. Apa kita lah kaum Melayu, kaum India, kaum Cina lah gitulah. Ya bezalah mukanya kan. Ada kaum Qainuqa ni lah hak hinanya wanita Islam di Madinah. Ada Nabi marah, kemudian Nabi bagi masa 3 hari untuk kaum Qainuqa ni balik semula. Bukan balik sebab dia tak ada tempat sebenarnya. Mesir pun yang lari daripada Fir'aun, untuk nenek dia Nabi Musa bawa. Siapa pergi Palestin pun dia tak duduk molek. Tak? Nabi usir keluar daripada Madinah pergi ke Syam, pergi ke mana, ke Syria ke. Tak? Dia tak adalah kaum Bani Qainuqa. Ilasa puak. Tinggal lagi puak Quraizah. Puak Bani Quraizah ni molek-molek duduk dengan Nabi. Islam masuk dia duduk molek. Ada. Dia janji macam-macam. Asal kau tak kena hambak. Pelan ni tak janji macam-macam. Asal kau tak perang. Apa perang je ke? Lah kali dia tak sedap duduk buat Islam, dia berpakat dengan Quraisy. Ada. Nak serang Nabi ikut dalam. Duk lek-lek setuju tak apa. Aku tak khianat, aku tak lawan, jaga duduk buat Islam. Aku duduk selamat aman damai. Buat tiket kat belakang. Ada. Selepas tahu ada perancangan nak tiket Islam kat belakang, maka awak-awak ni Bani Quraizah ni dikepung oleh hari Islam selama 25 hari sehinggalah diusir sepenuhnya puak-puak Quraizah. Tinggallah Bani Nadir. Ada. Quraizah dengan Qainuqa ni tak perang. Dia kena hambak sebab dia langgar perjanjian. Dia tak hormat orang Islam setakat tu. Tapi puak besar sekali Yahudi ni adalah puak Bani Nadir. Sebab itulah munculnya peperangan Ghazwah Bani Nadir ni. Bila Bani Nadir ni tekad nak bunuh Nabi. Tekad nak bunuh Nabi. Dan dia telah berlakunya percetusan, pertumpahan darah, balas dengan Islam. Dia lagi tubik keluar Madinah sikit, dia berkampung di satu tempat tu, tak ingat nama tempat tu. Maka disebabkan ada orang Islam yang meninggal, yang wafat, Nabi sendiri nak pergi tutup dia, tebuh balik. Tak? Minta papasan sebab pak dia langgar dah perjanjian Madinah. Pak dia bunuh 2 orang Islam daripada Madinah, daripada Bani Amir. Tak? Dan Nabi nak minta keadilan. Tapi rupa-rupanya dia nak bunuh Nabi. Kalau Nabi pergi tempat puak dia tu, dia nak bunuh Nabi dengan niat nak bunuh. Tapi Allah bagi hinawa. Turunnya wahyu, huwallazi akhrajal ladzi kafaru min ahli kitab min diyarihim li awli hash. Allah kata Allah telah mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan tempat tinggal mereka pada pengusiran pertama. Itu ada Ibn Katsir kata ini ayat Allah bagi him bahawasanya orang Yahudi ni pun kena hambak juga sepatutnya. Nabi pergi baru je masuk, orang Yahudi kata jemput masuk lebih kurang lah. Rupa-rupanya hendak bunuh dah Nabi.
Tak ada Nabi, dia kona semula, maka berlakulah peperangan. Tak dikepung selama 6 hari orang Yahudi ni. Kemudian dikira sebagai orang Islam ni tanpa berperang. Dah harta-harta dia tinggal habis. Ada kebun-kebun orang Yahudi dia tinggal habis dan dirampah dijadikan sebagai fa'il. Kalau harta apa saya pergi, kalau pergi dengan senjata ni yang panggil ghanimah. Kalau pergi tak ada pergi ni, dia tinggal cut gitu, dia panggil apa? Panggil fa'il. Rampasan tanpa pergi untuk Islam. Bani Nadir ni supaya ngarlah ni lah. Nak bawa, nak ajak mari jemput roh minum teh. Rupa-rupanya bukan setakat nak minum teh, tapi nak kata selalu. Tak mari rumah nak bicara accident tepuh kereta tak. Mari rumah bicara. Dia ajak rumah bicara. Bukannya dia tu bukan Yahudi ni jumpa Nabi, tak Nabi jumpa Yahudi. Mari rumah nak bicara apa? Rupa-rupa Nabi bijak dulu sebab Allah bagi wahyu. Kaum puak-puak ni pun kena usir juga. Maksudnya apa? Maksudnya orang nak kena juga lepas ada tu ya. Dia lah diusirnya Bani Nadir ni. Itu peperangan keempat. Dan yang keempat berlaku pada tahun ketiga itu, muka surat 3, pengharaman arak selepas Ghazwah Uhud. Pengharaman arak. Rupa-rupanya arak ni bukan daripada azali haram. Lepas pada masuk Madinah baru jadi haram. Tahun ketiga. Ni arak ni bukan haram selalu. Payuh orang nak tinggal arak ni. Tak. Dia sepuluh rokok. Oh ya haram pun isak pun tu lah. Dia mayalah dia. Ni kata lagu ni, ni kata lagu ni. Dia tak berhenti gak lah. Arak paruk lagi. Tagih dia. Jadi Islam ni bawa dengan mudah. Dia bawa slow-slow. Dia tak haram sekali tu. Dia haram slow-slow. Berasal dengan berperingkat. Berasal dengan kena slow lah minum. Jangan banyak-banyak. Pah kelamat satu hari Nabi kata, orang yang mabuk tak boleh sembahyang. Boleh minum lagi. Orang mabuk tak boleh sembahyang. Ayat apa tinggal. Dan seterusnya pada tahun ketiga inilah pengharaman terus. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sungguhnya arak, judi, berhala, undian panah adalah najis dan perbuatan syaitan, maka jauhilah kamu, moga kamu beroleh kejayaan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wa baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Sungguhnya syaitan ni nak menimbulkan permusuhan dan pembencian antara kamu melalui arak dan menghalang kamu dari mengingati Allah. Mahukah kamu berhenti? Maka wajiblah berhenti orang Islam pada masa tu pun dengan minum arak. Tapi Nabi tak minum, dah ngulu lagi. Arak ni sambut selepas menang gapo-gapo pun. Lo ni pun sama. Perayaan dia sambut dengan arak. Belum pada melakukan gapo-gapo tak ada arak. Contoh periksa orang kafir lah, periksa SPM tak. Belum masa SPM tak minum arak. Dia tahu dah kalau minum arak kaya bah. Tak periksa tak boleh. Tobik periksa boleh rizak minum arak. Nak kata orang Islam pada masa tu lagu tu tak, dengan Nabi tak ada slow. Habis tamat dah zaman sahabat, tak ada dah minum arak. Muncul pula lah ni ada lagi minum arak. Sepoh lagi Kelantan, sepoh lagi Kelantan payah dah jumpa arak. Tapi cepat tapi jalan bukan masuk khabar minum tu berjalan. Kalau puasa suruh pergi hitam. Arak ni buku sok khabar. Kalau tengok orang minum buku sok khabar tu jola dah tu. Tapi kerai payah jumpa sikit kalau pergi ke alah-alah atas tu. Alah kata baru abad tu mudah. Mari kat mana siapa jual tak tahu. Kedai Cina jual lagi arak tak. Cuma tak terbuka Kalau luar pada Kelantan Ganu Kedah ni 7-Eleven memang jual arak lah. Hatta Perlis kita gaya tu pun jual arak betul lah 7-E. Cuma hebat dia jual kat Islam. Kalau demai Kuala Lumpur Selangor tu ada pejam mata gitu lah jual tak. Dia tapi dia ingat tak. Nak kata tak ingat kau jahil kau tak tahu lagu mana. Sebuah maneka berkaitan dengan arak ni semuanya haram.
Sampai ke satu tahap dia tahu kotak ni guna tak agak, dia tolak kat kotak kosong tu pun haram. Ya. Zaman Nabi sisa dah bak agak ni. Mari lah ni pula tobek mula bak agak. Oh dahsyatlah. Wa yazubillah. Mudah-mudahan kita ni tak terkena lah. Ada tak? Tak terkena daripada keturunan kita bak berkaitan dengan agak. Ramai nak terhadap. Itulah sikit lah benda ni. Bisa okok lah. Tanya orang isa okok lah ni. Kerana dia mulai isa okok. Baik itulah sikit lah. Orang rasa beres lah kata agak lah. Apa judi tekan nombor tak teras ria tak apa 10 hari ada benar 10 kali tekan benar sekali 10 jam modal boleh 40 jam tak mula kau banyak mula kau kagak tak suka pengarah sikit dah wayazubillah. Kemudian yang kelima, perkahwinan baginda dengan Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah ni adalah puteri anak kepada Umar. Hafsah ni janda lah, anak Umar, mana suami dia arwah suami dia Khunais Huzafah ni syahid dalam peperangan Badar. Jadi Umar ni dia siap ke anak bujai dia tu, dia tawadah ke Umar, dia tawar ke Abu Bakar dengan Umar senyap. Ini hadis sahih. Senyap tak ayat tak usir tak enak. Jadi asbab Nabi berkahwin dengan Hafsah anak Umar ni kerana apa? Kerana sial ke Umar duk risau dah, takut anak dia tak laku, takut anak dia boleh ke orang yang tak tepat. Jadi Nabi menawarkan diri dan Umar terima. Ada dia dalam masa sama ada jadilah satu strategi comel. Tak, gapo nama strategi comel? Ada. Nabi ni tak tinggal suka-suka orang bawah dia. Pemimpin ni dia tak tinggal suka-suka. Ada. Dia tak lepas tangan pada ayat mudah. Tak, kalau ni pemimpin kita orang lagu tu lah. Dia suka kucing kucing dah. Dia kecing tu buat apa? Dia kecing, dia suka kecing rumah kita. Kucing. Suka mana kucing sini. Ya sebab dia pernah kucing suka kecing lah. Sebab dia rasa tu kau tepat dia. Tepat yang nak ngetah. Mari esok kucing serupa, kucing sama kecing situ. Dia berok ke situ kecing situ. Sebab dia nak ke tempat tu. Dia serupa dengan politik kita tak? Awal-awal berdengung dia kecing situ. Apa benar-benar tak ada, tinggal kecing saja. Ada yazbillah. Ada. Jadi ada penghormatan Nabi pada sahabat ni ada. Dan Hafsah ni diangkat sebagai ummahatul mukminin. Ada. Menunjukkan hikmah, ada hikmah besar Bapa Imam Nawawi sebut dalam ni. Sebab apa? Sebab Imam Nawawi kata perkahwinan ini bukan sekadar kisah hidup rumah tangga, tapi satu peristiwa penting dalam masyarakat Islam Madinah. Peristiwa penting. Nama ke Umar ni duduk kalut dah cari natu baru, tak ada orang sanggup. Tak, Nabi muncul menyelamatkan keadaan. Sebab tu nak tolong janda ni tak, orang yang suka. Tapi tolong nikah saja, bukan duit tak. Tu berat. Kemudian yang keenam, perkahwinan Sayyidina Uthman dan Ummu Kalthum. Sayyidina tu baca ejaan Melayu tu Sayyidina, tapi tak boleh baca Sayyidina, dia kena Sayyidina lah. Ummu Kalthum ni siapa dia? Ummu Kalthum. Soalan panah ni. Ummu Kalthum siapa Ummu Kalthum? Anak Nabi Ummu Kalthum. Nabi dengan Khadijah. Selepas ada Ummu Kalthum ni dinikahkan Nabi dengan Uthman. Ummu Kalthum nikahkan Nabi dengan Uthman. Tak. Selepas kakaknya Ummu Kalthum iaitu Ruqayyah, isteri pertama Uthman ni wafat. Ruqayyah ni siapa? Anak Nabi juga. Anak Nabi ni ingat dah, Nabi dengan Khadijah ni ada Tina dapat Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah. Kena ingat dah.
Tak ingat pun tak apa, cuma kali ingat comel. Tak, duk rindu saja, tak ingat nama. Tak, awak gawe kita belum ada bini kak. Ingat pelaka kau pasal bini, mimpi kak. Kita dah puji-puji nak beragak mimpi ke Nabi. Tak, namun anak Nabi pun tak ingat. Perkahwinan ini menjadikan Uthman ni satu-satunya sahabat menikahi dua orang anak Nabi, iaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kalthum. Baik. Hamba tengok masa, dah bakal masa sama kita ni. Imam Zahabi dan Ibn Hajar dalam satu hadis hasan kata Uthman ni sangat-sangat dicintai oleh Nabi. Sehingga Nabi kata, "Lau kanat li salasatan li zawjatiha Uthman." Kalau ni aku ada tiga nak tina, tiga-tiga aku nak Uthman. Itu hadis hasan lah. Hadis bukan sahih dah hasan. Baik. Pihak jumpa ni harus supaya Nabi dah. Orang lain kalau cerai kau anak bini mati ke, agak-agak dan nikah kakak dia dengan adik dia. Apa ayah tak tua nak pergi. Cari orang lain tak. Saya tak tua baru pula. Letih dah barang tak tua lah ni. Tapi tak tua baru pula. Dah. Uthman dah. Nabi siap. Offer lalu. Ruqayyah wafat. Abuis lalu. Ummu Kalthum. Anak Nabi dengan Khadijah ni kena ingat dah. Kena ingat beritahu sikit. Anak jantan Nabi ada dua. Qasim dengan Abdullah. Kenapa ada empat? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dengan Fatimah. Soalan UBKK anak darjah 5 tu soalan sirah tu. Semua anak jantan Nabi ni wafat. Dan anak-anak Nabi ni semuanya wafat kecuali seorang yang panjang umur sikit, iaitu siapa dia? Siapa dia yang wafat selepas Nabi wafat? Anak Nabi. Orang lain semua wafat sebelum Nabi. Fatimah. Selepas ni bulan. Selepas ni bulan Nabi wafat, Fatimah wafat. Baiklah, yang terakhir sekali, yang ketujuh tu, dan masa insya-Allah sikit dah minta masa dah. Kelahiran Al-Hasan bin Ali. Bapa nama Al-Hasan? Apa ada Al? Ada Al tu hamba. Ya, kalau kita dengar Hasan apa dah? Hasan Hussein. Ya Al apa? Sebab dia ma'ruf. Tahu dah. Al-Hasan ni jadi ma'ruf. Ada. Siapa dia Hasan ni? Anak sulung Ali dengan Fatimah, cucu pertama Nabi. Bapa Imam Nawawi sebut? Ada. Sebab inilah jatuhnya banyak hukum-hukum fiqh. Bagaimana? Tahnik di situ. Dah. Timbel berat rambut masa cukur di situ. Kita ni buat lagi sunat, buat tak sunat tu? Jangan dah buat dah. Kau tak tahu. Bodoh tepas dah tahnik, cukur rambut dia tu timbel. Tengok kadar rambut berat berapa, beli mah sama berat rambut timbel tu, pergi sedekah. Tahu tak? Tahu dah tak? Pergi cara dia buat. Apa? Dia kau berat pula tu, anak kena beli mah pula. Itulah sunnah terbesar sekali kan? Sunnah terbesar sekali. Nabi ni sangat sayang ke Hasan sehingga cium dukung semua Hasan ni. Ada. Kerana Nabi ada. Sehinggalah satu tahap tu hadis Hasan juga. Hasan ni duk ukah belakang Nabi. Mungkin masa main ke apa tak? Ukah biasa. Ada. Nabi katakan dah, bak cucu lah. Nabi katakan dah, ukahlah molek utama ni. Mengaku dia utama. Kita kan dah, anak cucu ngukah atas belakang, ukah molek lah lembu ni. Apa gelar lembu kepok mu. Nabi ngaku dia ni utama. Ukah molek lah atas utama ni. Asal tu ukah belakang Nabi, Nabi gelarkan. Nabi ayat di utama ni. Nabi tu utama. Gelawi ke cuci dia suka. Bapa Imam Nawawi sebut dah ni, kerana inilah silsilah Ahlul Bait. Kelahiran Hasan menandakan berlangsungnya nasab Nabi SAW melalui Fatimah dan Ali, satu kedudukan yang sangat mulia. Ada cinta kepada Ahlul Bait ini berada pada Hasan dan Husain. Kita berhenti setakat itu saja untuk malam ni. Kalau ada rezeki minggu depan ke 2 minggu lagi, insya-Allah tersambung kepada minggu tahun keempat, iaitu perkahwinan Nabi dengan Ummu Salamah. Bapa Nabi boleh nikah dengan Ummu Salamah pula. Tadi Nabi nikah siapa dia? Nabi nikah dengan siapa dia? Sudah tengok dah. Dengan Hafsah. Sebab nak tolong
Tuan Hafsah harap ni bapa Nabi ni kaum salamah, kita pergi pula pada minggu depan insya-Allah. Allahumma ja'alna min muhibbin nabiyyika wa ali baitihi wa wafiqna li ittiba'i sunnatihi wa ighfir lana dhunubana warzuqna husnul khitam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah kami dari kalangan orang yang mencintai nabimu dan keluarga Nabi, bimbing kami untuk mengikuti sunnahnya. Ya Allah, ampunlah dosa kami dan anugerahkan kami husnul khatimah. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.